Hai, Assalamualaikum. Kalau hari tu Nina dah sharekan cara macam mana nak buat ayam goreng untuk nasi ayam dan juga cara nak buat nasi ayam tu sendiri, nasi ayam bijan dia. Jadi hari ni Nina nak sharekan cara macam mana Nina buat sambal untuk nasi ayam. Sangat mudah, sangat senang. Semua orang boleh buat. Hanya menggunakan barang-barang basic saja yang ada di rumah. Okey, jom kita start. Portion untuk sambal ni lebih kurang dalam, boleh guna lebih kurang dalam 15 ke 20 sudu besar. Okey, untuk kita gunakan sambal dan kita letak kat nasi kita lah. Kat sini nak gunakan tomato 3 biji, lada besar 3, cili yang pedas, cili Thai itu 3 dan juga bawang putih 4 ke 5 ulas. Kalau anda tak suka nak pedas, boleh kurangkanlah ya cili Thai tu. Sebab suami Nina dia suka pedas, jadi Nina pedaskanlah. Okey, dan bahan-bahan ni kita perlu blend sahaja. Cuci bersih-bersih dan blend. Okey. Lepas tu Nina hirislah kita punya tomato ni dan kita masukkan ke dalam blender. Cuaca kat luar hujan ni. Bayangkan kan kita macam ni, lepas tu kita masak pula nasi ayam. Sedapnya. Okey, settle dah semua. Jadi apa next step adalah Nina gunakan limau kasturi. Limau kasturi ni akan buat kita punya bau sambal lebih wangi dan termasuklah juga ada acidity dekat kita punya sambal ni nanti. Nina gunakan lebih kurang dalam 2 biji saja. Nina buang biji, tapi ada juga biji yang termasuk sini, maafkan Nina. Lepas tu Nina letakkan sedikit gula, sedikit garam, dan kalau anda ada cube pati ayam, boleh letak cube pati ayam sikit je dan memadai dengan cuka dan juga perisa. Kalau ada air rebusan lagi baguslah, air rebusan ayam. Okey. Lepas tu tutup dan juga kita boleh terus blend. Nina dah panaskan dah kuali ataupun periuk Nina ni. Okey, teruslah Nina masukkan terus sambal ni. Tak payah nak tumis, terus masukkan sahaja. Kenapa Nina buat macam ni? Supaya sambal kita lebih tahan lama. Okey, tak basi insyaAllah. Walaupun kita dah ada cukup cuka dan bawang putih kat dalam tu, insyaAllah dia tak basi. Dan kita masukkan sedikit sos cili untuk kita rasa lebih rich lagi untuk kita punya sambal. Kalau anda suka manis, bolehlah tambah lagi gula. Okey, dan siap. Itu sahaja untuk resipi sambal mudah kan. Okey, itu sajalah resipi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata jangan lupa subscribe, like and share, hit the bell notification untuk berbagai menu menarik daripada Nina. Nina sayang semua. Selamat mencuba ya. Akhir kata bye bye.